Baru ni orang seronok bila Iran serang apa? Israel. Jawab, Iran serang Perancis teruk sangat. Duduk di mana tu? Orang seronok sebab Israel antara 10 negara tercanggih ketenteraan dan terkuat. Orang tak berani. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maha lemah saya dan kita semua hari ni, umat Islam. Bila Iran serang, orang Islam, Alhamdulillah, ada yang berani serang. Habis 200 roket, tak kena apa pun. Takkanlah 200 tu satu rumah pun tak boleh kena. Drama apa ni? Kita duk harap Iran kan, 200 drone tu satu rumah pun tak kena. Seorang je cedera, 200 drone. Drone tu nak pergi tepat bangunan pun boleh. Nak pergi tepat bangunan. Kemudian beberapa hari lepas Israel pun lancarkan pula. Tak kena siapa juga. Tak kena siapa juga. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Turutan dia begini. Tanda kecil berlaku semua. Habis tanda kecil. Tanda besar nombor 1, Dajjal. Tanda besar nombor 1, Dajjal. Dajjal itu mula keluar Iran. Dajjal itu mula keluar dengan pengikut dia di Iran. Asfahan.